Ya, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam jalan-jalan pasar. Kali ini kita buat vlog, kita datang seorang-seorang. Kita berada di Pasar Tani Jenaris, Kajang tak silap saya. Desa Jenaris Kajang. Jom kita tengok apa yang menarik ada dekat sini. Mari. Ui, tuan. Pagi-pagi jual kambing tuan Kambing. Kira macam mana ni? Bakal dia ikut gram. Kat bawah ni bang. Oh. RM20, 160 gram, RM30, RM250 gram. Ni resipi sendiri ni? Yang ni dah siap. Makanan dah siap. Mantap. Kita tunggu yang ini. Bagi dia marinate sekejap. Baik. Dari mana bang? Selamat Raya bang. Dari mana? Dari Foodie Fendi Channel. Oh, baik. Nanti boleh tengok dekat YouTube. Sama ayam. Sama ayam, Zatin. Boleh tak rekod-rekod sikit Boleh. Oh lama tu. Selalu puasa tengok abang. Baik. Masuk je. Dah ada orang jual strawberry dah. Strawberry putih pun dah. Ni strawberry Korea ni. Oh, itu dia. Kira macam mana ni tak? Satu bekas ni? Sekejap bang Campur ni 20 bang. Kalau putih saja ni 35. Yang ni 20 bang. Ui, nampak besar-besar strawberry. Petik sendiri Tak ada bang. Terima kasih. Orang lain tak nak mah. Orang lain tak nak bang. Oh lama. Ni bila sampai ni? Strawberry ni? Semalam bang. Semalam sampai. Petang sampai, hari ni tu jual Hari ni tu jual. Oh, mantap strawberry dah. Pak Roh. Oh. Ya, itu dia. Jalan-jalan kita jumpa orang jual strawberry. Yang ni jual apa pula ni? Assalamualaikum. Salam. Ui, macam sedap je ni. Sedap ni bang, tak ada sugar Less sugar, memang tak ada gula tu. No sugar. No sugar terus. Pasir bang. Itu dia ni. Pak Roh. Seziko. .co ke Seziko saja? Sezi.co. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ya, 11 flavor. Buat sendiri ke apa ni? Ya, saya buat sendiri. Masya-Allah, rajinnya. Baik-baik, selamat menjaga. Ya, itu dia. Dia jual yogurt pagi-pagi ya. Kat sini pun ada jual juga rendang lemang, rendang tok semua dah. Itu dia. Serunding mokteh pun ada. Oh, serunding mokteh. Ni siapa nak buat open house boleh beli lagi ni. Ada masa lagi untuk buat open house ni. Tak gambar? Yang ni kita bubur lah YouTube nanti. Promo orang kita menjaga. Ui, sedap ni rendang ni. Ni serunding. Orang Kelantan panggil sambal daging. Dessert. RM2 je tu. Murah. Assalamualaikum. Oh, tengah makan Makan dua. Oh, nampak. Ui, kuih bakar. Tu dia. Okey, dia pun tengah makan lagi Baik. Itu dia. Makan roti, Minum susu. minum susu. Minum susu, makan roti. Susu kambing segar. Nampak ni. Risau. Itu susu kambing. Nampak susu kambing segar. Ni kalau ni sebotol kira macam mana ni? Ini 1,4,5. 1,4,5. Yang depan susu lembu. Susu lembu. Ni botol zaman-zaman dulu ni. Pak Roh. Dia tak ada lagi dah yang apa botol yang jual tepi jalan. Dah tak jumpa. Dah ada dah. Oh, yang tu barang lama tu. Lama dah menjaga pasar tani? Lama dah. Lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Baik. Selamat menjaga. Ya, selamat. Itu dia. Ada juga jual murtabak. Alah, seorang-seorang abang Seorang abang? Wih, dahsyat. Tu dia tu. Tabak dah. Roti dah. Nampak. Boleh beli kat yang frozen ni. Beli frozen kan? Baik ya. Okey. Siapa nak beli kepek-kepek untuk open house banyak lagi? Untuk open house, kepek-kepek untuk open house banyak lagi, Pak Rom. Tu dah boleh pilih. RM10 ada, RM15 ada, RM20 ada, RM25 ada. Banyak kan? Mari kita tengok. Yang ni kita kena tengok ni. Kuih. Assalamualaikum.
kuih gandus Kuih gandus. Kuih gandus Oh, macam gini rupa dia kuih gandus. Nampak tu. Yang ni kuih dangai. Yang ni dangai. Dangai dia bulat-bulat. Dia tak pakai acuan yang zaman dulu, dia pakai lain macam tu. Nampak. Baik ah. Pasar tani ni. Kan, kalau kuih ni macam-macam jenis kuih lah. Nampak. Nampak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Banyak jenis kuih macam-macam jenis kuih dah kat sini. Oh. Ni Haji, Haji. Haji semua lah. Bokok ubi. Bokok ubi kayu. Yang ni sedap kat ni. Yang bokok ni sedap kat ni. Buat sendiri aja kuih. Alhamdulillah. Orang rumah buat je, saya buat hancur je. Orang rumah buat alhamdulillah. Mantap. Baik, selamat jaga. Okey, terima kasih Haji. Yang ni Sekaya je. Pulut Sekaya. Tok Haji Serban. Haji Serban Haji. Haji Serban ke Serban Haji? Pusing-pusing tu je lah. Pusing-pusing situ lah. Makan lu. Okey. Macam sedap capati tu kat mana tu? Depan beratur panjang tu. Beratur panjang Oh, pagi-pagi dah bakar sate dah tu. Panjang pasar tani ni rupanya, nampak. Itu bambu jadi putu besi lah. Boleh tahan lama Ya. Nampak tu. Oh. Dah dimodernkan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ui, jual kambing bang Allah soleh. Sihat alhamdulillah. Ui, pagi-pagi bakar kambing ni. Ada lagi open house tak? Ada masuk open house tak? Tak ada kurang. Tu dia kambing dia tu. Lagi mari lagi. Sat lagi mari ya? Lagi mari. Okey. Tu. Mari bang. Tu dia. Assalamualaikum tuan. Misi sedap Ada tulis pizza sedap tu. Sedap pizza? Ya saya. Nampak tu pizza dah tu. Ada berapa jenis ni? Ada 9 jenis tu dia. Boleh campur-campur juga lah. Boleh. Tu dia tu. Ingat kau orang kita pagi-pagi makan nasi lemak je. Pagi-pagi dia makan. Tu dia pizza. Baru kena Baru kena, mesti kena Inilah dia orang suasana di pasar tani pagi hari Sabtu di Desa Jenaris. Memang macam-macam makanan ada. Memang banyak ni dia dah asing dah. Sebelah jual makanan, sebelah sana ada jual bahan-bahan basah juga. Mari kita tengok yang ni antara capati yang famous lah. Dulu yang buat capati 2 orang, sekarang dah jadi 4 orang. Dah jadi ramai tu dia tu. Beratur orang tu. Cepat dia. Tak pandai buat tak edit ni. Ni mesti duduk dekat Pakistan lama ni. Nampak dia buat start tu. Tak sampai 1 minit. Itu dia. Cepat tangan dia. Jauh dia tadi. Macam biasa. Macam biasa. Tu dia. Bagus betul dah. Anak muda yang buat ajar ni. Yang ni tokek. Itu dia. Dia punya kuah apa jenis? Daging, ayam, sardin, pedas, sambal, kari kambing buat dia. Kari kambing pun dah. Tu dia. Dah. Nampak tu. Sambal. Tunggu lagi lah. Laju tokek buat kerja. Memang betul lah. Bangun pagi, datang sini, beratur beli capati. Nampak orang beratur sampai sini beli capati. Ramai. Menarik. Jom kita nak tengok apa lagi ada dekat sini. Selain pada capati, ada apa lagi kat sini ni? Tu dia. Roti tempayan. Assalamualaikum. Tu dia roti tempayan dia. Nampak tu. Tebal-tebal. Dia dengan capati dia beza tebal dia tu. Tak apa. Bau dia pun sedap lah. Bau pun naik lah. Bau pun sedap ni. Kari kambing ada, kari ayam dah, daging ada. Itu dia, siapa nak beli laksa Johor ada juga kat sini. Ikan tenggiri 100% ikan tenggiri. Tu dia. Assalamualaikum. Tu dia ni kuah laksa dia ni. Buat sendiri aje semua
Semua buat sendiri. Spaghetti tak ada nak uli sendiri ya. Nampak tu. Oh, yang ni macam order besar je ni. Macam order banyak ni. Nampak tu. Nampak kakak kita tengah sibuk buat laksa Sarawak. Sibuk lah tu. Kalau nak order bekal besar gitu lah. Tengok kuantiti. Tengok kuantiti. Kalau macam bekal besar tu kuantiti dia berapa tu? Macam kat tu saya tengah nak susun ni. Baru nak susun lagi. 15 set. 15 pack. Wah, nampak. Sedap ni. Ni kena duduk kat sini makan ni tak salah. Baik. Selamat menjaga. Okey, selain daripada makanan-makanan itu, siapa nak beli kopi ni tempat dia. Boleh kisar kat sini terus. Itu dia. Ada kopi. Ni tak tengok lagi. Ya saya bang. Cappuccino pun ada bang. Sampai sini Ana. Saya duduk kat sini ya. Kat sini? Saya duduk Putrajaya je. Tu dia cappuccino dah, latte dah. Mocha dah. Pilih. Nak yang macam mana? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi kerabu bos. Ada nasi dagang juga. Apa cerita tadi dah? Itu dia. Okey, ni dah. Kerepek pisang fresh. Abang kita. Itu dia. Dia goreng fresh. Selalu goreng pisang ni. Kerepek pisang. Ini dah. Mantap. Turun-temurun punya warisan. Warisan turun-temurun. Tu dia. Assalamualaikum. Mi Jawa itu dia. Mantap. Jawa mi kari. Oh, mi kari ada juga? Ada. Beza dia kuah. Oh, beza dia kuah. Kalau kuah mi kari, dia rasa kari lah. Kari santan lah. Jawa tu keledek udang kering ada tauco. Okey. Dia kena ada keledek udang kering dengan tauco baru kita faham, baru kita tahu. Baik, terima kasih. Baik, inilah dia suasana di Pasar Tani hari Sabtu di Desa Jenaris Kajang. Macam-macam ada, nasi lemak pun ada kalau nak. Support mega orang kita. Giliran. Tu. Pagi-pagi tu air makisar tu. Oh, baik. Ada jual apa ni? Samosa juga. Popiang-popiang pun ada juga. Oish. Baik lah. Apa nak beli kek ada? Kek juga. Kek pun ada. Ya, tu dia. Kek pisang pun lah. Tu dia. Kek coklat. Mantap. Yang ni paling mantap. Itu dia. Popok leko. Boleh rasa boleh rasa nampak. Adik kita tengah rasa. Kalau nak kenyang kena beli dik, balik goreng kat rumah. Itu dia. Abang kita tengah bakar kebab lagi. Dia lari-lari tu. Dia goreng kopok leko, dia bakar kebab. Oh, dia usahawan berjaya. Bagus. Semua dia buat. Nampak tu. Okey. Kebab daging satu? Lagi. Tak payah tengok tahu Tak payah tengok. Tak payah tengok dah tahu dah. Itu cara dia. Okey. Boleh. Nampak tu. Bakar dulu. Bakar dulu. Ni baru suasana di hari raya. Banyak dapat apa Naus? Berapa hari tu? Ada juga lah. Oi. Memang kena kipas Awak kipas di sini je, kipas sate tu. Kontrol api Ingatkan dia panas depan ni, dia kipas di sini je. Besar. Baik lah. Dia panggil rasa panas-panas. Ni selalu dekat open house ni, duduk kat belakang dapat makanan. Ya. Orang tengah menjaga kat situ, kita rasa kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik lah.
Sedap tak tidak? Alhamdulillah sedap. Manis elok. Penuh berapa risau. Dekat mana? Dekat Pasar Tani Desa Jenaris. Hari Sabtu dekat Kajang. Mai ah. Nampak tu beli rasa tu. Oh, gitu. Gitu dia. Ha, macam-macamnya kepek dah. Ni budak-budak suka ni. Ha. Ni yang cheese Sampai kat sini boleh cari juga kuih-kuih frozen. Mana tahu kok orang datang nak beraya ke, nak datang bertanang kat rumah dah. Apa kuih ya kuih pau ni. Nampak goreng balik ya. Donat-donat apa semua ni. Itu dah banyak macam-macam dah. Selain daripada makanan-makanan, ada juga bahan-bahan untuk masakan. Itu dia. Nak beli bawang ke, nak beli ikan masin ke, kan? Nak beli sayur-sayur ke. Inilah tempat dia. Ikan dia pun segar-segar tu. Ikan baik-baik petai dia baik-baik lah. Petai. Masya Allah. Macam ni lah kalau nak beli. Osau petai dia ni. Buat mentua osau ni. Petai macam ni. Osau. Pilih terung. Terung mana? Ni masak apa kak? Terung ni kak? Assalamualaikum. Masalah. Terung ni masak apa ni? Masak cili api. Masak cili api ya? Daging? Daging macam boleh. Ya. Ikan kiri, ikan merah. Pedas sikit lah. Saya pedas lah sikitnya. Kecek Kelantan. Dan nanti semua duduk Kelantan. Anak duduk Kelantan, duduk Kota Baru sana dah 17 tahun duduk sana. Masak lemak kan? Masak macam ni? Baik. Baru kita tahu ni masak lemak dia. Goreng cili api. Gitu. Sambal. Macam-macam boleh masak. Janji kena rajin lah. Beli dekat sini, lepas tu balik masak. Kita tengok kat sini macam-macam jenis. Sayur-sayur kampung ada, sayur bandar ada, sayur import ada. Okey, inilah dia suasana di Pasar Tani Desa Jenaris Kajang setiap hari Sabtu. Dia dapat macam-macam makanan dan juga bahan-bahan basah untuk masakan. Jemput datang, support perniagaan orang kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.